Dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan, kebiasaannya majlis berbuka puasa dianjurkan oleh kementerian, syarikat korporat atau pihak komunikasi korporat sebagai tanda penghargaan kepada media. Namun kali ini Vanaka Malaysia mengambil langkah berbeza dengan menganjurkan majlis iftar khas untuk agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan masyarakat mahupun rakan media. Majlis iftar yang berlangsung di Restoran India Gate Petaling Jaya itu turut dihadiri oleh wakil kementerian selain kehadiran rakan media dan pihak berkepentingan yang telah lama menjalinkan kerjasama erat dengan Vanaka Malaysia. Menurut pengarah urusan Tiagarajan Muthusamy, majlis itu bukan sekadar ruang untuk berbuka puasa bersama tetapi juga simbolik kepada nilai perpaduan, hormat menghormati dan muhibah yang menjadi teras kepada masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Jelasnya majlis yang dihadiri lebih 40 orang itu diharap dapat menjadi satu titik kolaborasi kepada semua yang hadir dan beliau pada masa sama menzahirkan harapan agar dapat membina sinergi yang membawa manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Turut hadir S. Jayashankar, Pengarah Kanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia atau MATRID, Raymond Siva, Wakil Kementerian Digital, Human Resource Development Corporation HRD Corp, Malaysia Press Institute MPI dan beberapa lagi rakan media yang lain.